Mari kita baca soalan. Kita ada sebuah bulatan berpusat O, dengan lengkuk AB melengkung di sepanjang tepinya. Tugas kita ialah menerbitkan rumus panjang lengkuk terus daripada gambar rajah, bukan sekadar menghafalnya. Ini yang kita diberi. Lengkuk itu membuka sudut theta di pusat, jejarinya ialah R, dan lengkuk itu sendiri berpanjang S. Dan ini pula tugasnya. Bermula daripada gambar rajah, tunjukkan mengapa S sama dengan A theta. Jadi ini yang kita ada, dan ini yang perlu kita tunjukkan. Mari kita bayangkan susunannya. Ini bulatan berpusat O. Dua jejari OA dan OB terbentang ke tepi bulatan, setiap satu berpanjang R. Antara A dan B terletak lengkuk minor, berpanjang S, dan sudut yang dibuka di pusat O ialah theta radian. Ini idea utamanya. Bayangkan satu jejari berpusing sepenuhnya satu pusingan penuh. Satu pusingan penuh ialah 2pi radian, dan jarak yang dilalui ialah keseluruhan lilitan bulatan 2πr. Lengkuk kita hanya meliputi sudut theta, jadi ia cuma sebahagian daripada perjalanan penuh itu. Lengkuk dan sudut itu mempunyai pecahan yang sama daripada jumlah masing-masing. Mari kita simpan gambar rajah di sisi kita dan selesaikan langkah demi langkah. Langkah 1. Jarak keseluruhan sekeliling bulatan ialah lilitan bulatan itu. Jadi tulis perkadarannya. Lengkuk S berbanding lilitan penuh 2πr, sama dengan sudut theta berbanding sudut penuh 2pi. Darabkan kedua-dua belah dengan 2πr untuk dapatkan S bersendirian. Di sebelah kanan, 2pi di atas dan 2pi di bawah saling batal, dan kita tinggal dengan S sama dengan A theta. Terbit. Hasil terbitan itu, S sama dengan A theta. Panjang lengkuk ialah jejari darab sudut pusat dalam radian. Skim asal usul rumus panjang lengkuk itu.